Selepas Perang Dunia Kedua, semangat untuk merdeka tu memang berkobar-kobar di seluruh tanah Melayu. Tapi ia bukanlah satu perjalanan yang lurus dan mudah. Macam mana sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan macam-macam visi yang berbeza, akhirnya boleh duduk semeja dan bersatu untuk membina sebuah negara? Jom kita bongkar kisah permuafakatan yang cukup unik ni. Okey, sebelum British bersetuju untuk serahkan kuasa, mereka letak satu syarat utama. Dan syarat ni bukan calang-calang syarat tau. Ia jadi cabaran paling besar yang perlu diatasi oleh para pemimpin kita pada waktu itu. Jadi, persoalannya, apakah halangan terbesar yang perlu mereka lepasi? Inilah jawapannya. Syarat itu ialah perpaduan. Para pemimpin tempatan kena buktikan pada British yang masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu, orang Melayu, Cina dan India boleh hidup bersama, boleh bekerjasama dan yang paling penting, boleh mentadbir negara sendiri dengan aman damai. Inilah yang menjadi misi utama perjuangan kemerdekaan. Okey, jom kita cuba bayangkan keadaan masa tu. Keinginan untuk merdeka tu memang ada di mana-mana. Semua orang nak merdeka. Tapi, bila ditanya, negara merdeka macam mana yang kita nak? Kat situ jawapannya jadi macam-macam. Setiap kumpulan ada visi dan idea mereka sendiri. Cuba bayangkan, ada pihak yang impikan Melayu Raya, yang nak satukan seluruh bangsa Melayu di Nusantara. Di satu sudut lain, ada pula kumpulan macam Hizbul Muslimin yang berjuang untuk sebuah negara berasaskan Islam. Dan jangan lupa, ada juga golongan yang lebih radikal, contohnya Angkatan Pemuda Insaf dengan slogan Merdeka dengan Darah yang menuntut perubahan sosial secara total. Jadi nampak kan, landscape politik kita masa tu memang sangat berpecah. Parti-parti politik utama pun sama, masing-masing bermula dengan fokus yang berbeza. UMNO pada awalnya lahir dengan laungan Hidup Melayu untuk menentang Malayan Union. MCA pula ditubuhkan untuk menjaga hal ehwal masyarakat Cina dan MIC untuk masyarakat India. Walaupun matlamat akhir mereka semua sama iaitu kemerdekaan, fokus awal mereka sangat berasaskan komuniti masing-masing. Dengan keadaan yang macam ni, para pemimpin kita sedar sesuatu perlu dilakukan. Jadi, mereka pun ambil satu langkah konkret yang pertama untuk cari jalan penyelesaian. Langkah inilah yang membawa kepada penubuhan sebuah jawatan kuasa yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Jawatan kuasa itu ialah Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC yang ditubuhkan pada tahun 1949. Kita boleh bayangkan CLC ni macam sebuah makmal perpaduan. Di sinilah tempat pemimpin-pemimpin utama dari semua kaum duduk semeja. Misi mereka untuk berunding dan cari satu formula terbaik bagi isu-isu paling sensitif yang memisahkan mereka. Jadi, apa hasil dari makmal ni? Inilah dia formula kompromi yang menjadi teras semangat tolak ansur. Ia satu proses give and take. Pemimpin Melayu mahu kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf. Sebagai balasannya, syarat-syarat kewarganegaraan untuk orang bukan Melayu pula dilonggarkan. Inilah tawar-menawar besar atau grand bargain yang menjadi tapak kepada perpaduan negara. Dan persetujuan ini bukan sekadar cakap-cakap kosong tau. Ia terus membawa kepada hasil yang nyata, terutamanya dalam usaha untuk menangani isu ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Salah satu hasil langsung dari perbincangan CLC ialah penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA. Ini adalah tindakan terus untuk membantu dan membangunkan ekonomi masyarakat Melayu di luar bandar. Satu isu penting yang diperjuangkan oleh Datuk Onn Jaafar dalam jawatan kuasa tu. Okey, kompromi politik dah ada. Tapi itu saja tak cukup. Langkah-langkah praktikal pun perlu diambil. Ibaratnya, para pemimpin kita perlukan satu latihan praktikal sebelum betul-betul boleh mentadbir negara sendiri. Salah satu latihan terpenting ialah pengenalan sistem ahli pada tahun 1951. Senang cerita, ia macam sebuah kabinet bayangan. Pemimpin-pemimpin tempatan dari pelbagai kaum diberi portfolio dan tanggungjawab untuk menerajui jabatan-jabatan kerajaan. Ini adalah platform latihan yang sangat kritikal untuk mereka belajar selok-belok pentadbiran sebelum merdeka.
Satu lagi cabaran besar ialah isu pendidikan. Pada mulanya, sistem sekolah kita terpisah ikut kaum. Ada laporan Barnes yang cadangkan sekolah satu aliran, tapi ia ditentang oleh laporan Fan Wu yang nak pertahankan sekolah Cina. Lepas tu, ada cubaan melalui Ordinan Pelajaran 1952, tapi ia pun gagal. Perjalanan ni tunjukkan betapa sukarnya nak cari satu formula pendidikan yang boleh diterima semua. Akhirnya, pada tahun 1956, Penyata Razak muncul sebagai jalan tengah. Teras utamanya, satu sistem persekolahan yang sama untuk semua dengan kurikulum bercorak kebangsaan dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Inilah blueprint yang digunakan untuk membina satu identiti kebangsaan yang sepunya melalui bilik darjah. Semangat kompromi yang dipupuk dalam CLC dan semua usaha-usaha lain tadi akhirnya memuncak. Ia dizahirkan dalam bentuk satu gabungan politik yang sangat kuat yang kemudiannya memimpin negara kita ke arah kemerdekaan. Titik permulaannya ialah UMNO, Parti Teras Orang Melayu. Mereka buat satu anjakan yang sangat penting. Daripada fokus hidup Melayu, mereka beralih kepada satu matlamat yang lebih inklusif, iaitu merdeka untuk semua. Kemudian berlakulah satu langkah yang bersejarah. UMNO dan MCA membuat keputusan untuk bekerjasama. Ini bukan kerjasama biasa. Ini adalah satu ujian penting yang membuktikan buat pertama kalinya sebuah pakatan politik berbilang kaum ni bukan sekadar impian, tapi satu realiti yang boleh berjaya. Dan akhirnya pada bulan Oktober 1954, kepingan puzzle yang terakhir diletakkan di tempatnya. MIC menyertai gabungan ini lalu melengkapkan pakatan 3 serangkai yang mewakili 3 komuniti terbesar di Tanah Melayu pada waktu itu. Maka lahirlah Parti Perikatan, sebuah gabungan mantap antara UMNO, MCA dan MIC. Logo mereka pun sangat simbolik kan? Sebuah kapal layar. Ia melambangkan perjalanan yang mereka harungi bersama-sama menuju satu destinasi yang sama, kemerdekaan. Inilah dia titik pusingannya. Penubuhan Parti Perikatan inilah bukti kukuh yang ditunggu-tunggu oleh pihak British. Ia adalah demonstrasi yang jelas yang tak boleh disangkal lagi bahawa perpaduan kaum telah tercapai. Dengan adanya bukti ini, barulah pintu untuk rundingan kemerdekaan akhirnya terbuka luas. Jadi, sejarah pembentukan negara kita ini dibina atas asas toleransi, tolak ansur dan permuafakatan. Ia adalah formula yang membolehkan kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Persoalan untuk kita renungkan bersama, adakah model ini yang begitu berharga pada masa lalu masih relevan dan penting untuk kita amalkan pada hari ini?